Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat media yang hadir pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang bersama-sama hari ini, adik-adik yang ada di belakang sana. Terima kasih banyak kerana hadir. Sama-sama menunjukkan sokongan atas laporan polis yang kita buat pada petang ini berkaitan dengan saudara Yusof Router. Kita seperti mana kita tahu, pergerakan ataupun keadaan di dalam arena antarabangsa sekarang ini agak tegang di antara negara yang tidak mendapat mandat ataupun tidak mendapat satu restu daripada kita, khususnya daripada rakyat Malaysia, iaitu negara Laknatullah itu sendiri. Kemudian ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang menyatakan sokongan dengan begitu tegas sekali, tanpa segan, tanpa silu, tanpa rasa malu, menyatakan sokongan terhadap negara Laknatullah itu. Dan ia memberikan saya satu rasa kesedaran bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain. Dan hari ini saya bersama dengan rakan-rakan mewakili beberapa NGO, dan saya sini daripada Nadi Gemilang Amal bersama-sama rakan-rakan ingin membuat satu laporan polis dan mengatakan dengan tegas bahawasanya kenyataan Yusof Router yang dikeluarkan pada tahun 2017 tanpa segan, tanpa malu menyatakan sokongan, dan diangkat kenyataan beliau di dalam kalangan media-media khususnya kepada negara Laknatullah tersebut. Ini adalah satu perbuatan yang memalukan. Jadi tujuan hari ini kami bersama dengan NGO-NGO hadir beramai-ramai kerana ingin pihak daripada Polis Diraja Malaysia mengambil satu siasatan terhadap Yusof Router. Adakah sebenarnya beliau merupakan ejen kepada negara Laknatullah itu? Adakah beliau merupakan ejen Mossad yang dengan tegasnya menyatakan sokongan terhadap negara itu? Padahal negara itu tidak pernah kita iktiraf. Sebagai rakyat Malaysia, kita berhembas pulas, kita bermandi air mata ingin menyatakan bahawasanya negara itu tidak patut dan tidak harus wujud di dalam negara kita. Dan penyokong-penyokong, khususnya orang yang mengatakan bahawasanya mereka ini adalah memperjuangkan agama Islam, memartabatkan maruah bangsa, mengangkat martabat negara ini, tidak seharusnya menyatakan sokongan terhadap negara Laknatullah tersebut. Jadi pihak PDRM hari ini kami pohon untuk nyatakan dengan tegas, lakukan siasatan dengan tuntas bahawasanya Yusof Router, adakah beliau adalah ejen kepada Mossad, yang hari ini kita tahu berbagai tomahan yang dilakukan. Dan semakin pelik saya bahawasanya ada pula di kalangan-kalangan pimpinan-pimpinan politik yang ada di luar sana yang konon-kononnya memperjuangkan agama, yang menyatakan mereka ini mempertahankan maruah bangsa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi lawyer, menjadi peguam kepada orang yang bernama Yusof Router ini, menyatakan sokongan kepada negara Laknatullah itu. Saya yakin sahabat saya Asyik Ali hari ini, beliau merupakan seorang pengamal undang-undang, lawyer. Sahabat saya Gopi Ras dan juga rakan-rakan yang lain juga, daripada tidak kira warna kulit, bangsa ataupun agama, kita bersetuju sebagai rakyat Malaysia bahawasanya negara Laknatullah itu tidak sepatutnya wujud. Negara itu adalah negara yang mengamalkan apartheid. Negara itu mengamalkan genosid, membunuh anak-anak, memberikan satu perkara ataupun titik hitam terhadap setiap keluarga yang berada di negara Palestin, yang di mana kita hari-hari mahukan negara tersebut dimerdekakan. Ada pula pemimpin tidak malu menjadi peguam dia, yang katakan kononnya agama ini adalah agama Islam dan kita harus pertahankan bumi bertuah Palestin. Dan pada masa yang sama, mereka yang berjuang atas nama bangsa konon-kononnya, di mana maruah mereka? Ingin saya nyatakan, ini bukannya perkara yang harus kita permainkan. Ini bukannya perkara yang harus kita perdebatkan. Jelas dan juga nyata bahawasanya Yusof Router adalah seorang yang menyokong negara Laknatullah tersebut. Dan hari ini kami hadir dengan harapan dan impian setinggi gunung pihak Polis Diraja Malaysia untuk mengambil siasatan dan menyiasat adakah si Yusof Router ini merupakan perkakas kepada negara Laknatullah tersebut dan merupakan ejen kepada negara
yang ingin menindas anak-anak kecil, wanita maupun keluarga-keluarga yang kehilangan ibu dan juga bapanya. Jadi itu saja. Saya harap kawan saya sikit, seorang pengamal media dan pengamal undang-undang, iaitu saudara Asyik Ali, ada beberapa pesanan ataupun ada apa yang perlu beliau sampaikan. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua. Di hari ini kami hadir bersama kawan-kawan untuk kita buat satu laporan polis terhadap saudara Yusof Rawta supaya pihak polis boleh mengambil siasatan. Kita pada hari ini bukan buat tomahan, cuma menyerahkan perkara ini kepada pihak polis untuk membuat siasatan, kerana sekiranya benar dakwaan itu, maka perkara ini wajar diambil tindakan. Kita tidak harus beransur ataupun bertolak ansur kepada mana-mana individu, tidak kira daripada parti mana sekalipun. Sekiranya mereka adalah ejen kepada Mossad, ejen kepada negara laknatullah, itu kita tidak akan bertolak ansur dan kita akan lawan habis-habisan. Itu. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Jabatan media ada apa-apa soalan? Kenyataan itu dinyatakan sejak pada awal tahun 2017. Dinyatakan dan masih lagi diputar di dalam liputan media israelnational.com. Masih lagi kenyataan itu ada dan masih lagi boleh dilihat oleh rakyat Malaysia. Kalau kita tengok, Yusof Rawta menyatakan sokongan dan juga mengatakan bahawasanya negara Arab tidak mempunyai hak terhadap Baitul Maqdis. Dan itu adalah di antaranya saya merasakan bahawasanya ancaman kepada negara kita, di mana beliau mengutarakan perkara tersebut, dan pada masa yang sama ia ibarat satu hasutan supaya rakyat Malaysia menyokong kenyataan beliau yang menyokong negara dalam Al-Quran tersebut. Masih lagi boleh diputar, masih lagi tuan boleh tengok pada awal tahun 2017, dan kenyataan itu tidak pernah langsung dan tidak pernah langsung dinafikan oleh si Yusof Rawta ini, di mana beliau merupakan orang yang menyokong dan juga penyokong tegar kepada negara yang membunuh kanak-kanak, membunuh wanita dan juga keluarga-keluarga yang tidak bersalah yang berada di negara Palestin itu sendiri.